Hah? Banyaknya. Inilah duit yang kita orang dapat. Jual on time. Hey, online. Here comes the money. Here we go. Assalamualaikum and hi everyone. Bersama saya lagi dalam podcast session Share with Inshi episod 2. So, hari ni kita bersama dengan orang kuat jualan PRS iaitu Mimi. Okey, untuk pengetahuan semua, Mimi ialah naib bendahari untuk sesi PRS pada kali ini. So, since tetamu kita ialah Mimi, rasanya agak kot apa topik yang kita akan bincangkan dalam podcast pada hari ini. So, tak lain tak bukan, kita akan bincangkan pasal financial, iaitu kewangan. Without further ado, jom kita jemput tetamu kita. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi. Nama saya Mimi Adriana binti Khairul Anwar Zainul-Zaman. Saya daripada kelas Tiasan Acu dan saya memegang jawatan naib bendahari PRS. Background saya semasa saya dapat jawatan ni sebenarnya adalah saya menggunakan pengalaman saya sebagai bendahari kelas selama 5 tahun waktu sekolah menengah. Dan saya pernah bekerja sebagai cashier untuk selepas SPM lah. Itu waktu tu part time. So memang waktu tu memang sebab waktu tu kedai tu baru buka. Jadi dia orang tak ada cashier yang berpengalaman. So waktu tu mungkin disebabkan supervisor saya nampak macam mungkin saya boleh buat. Jadi saya lah yang first. Asal daripada situ kerja saya lebih kepada cashier daripada jadi promoter. Masa tu berapa bulan Mimi kerja dekat sebagai cashier dekat kedai? Lama juga. Dalam 6 bulan macam tu sampailah kita dapat surat tawaran sini. Sampai dapat sini, lepas tu terus saya macam okay, saya dah berhenti. Segitulah. Okay. So, since kita dah kenal tetamu jemputan kita, so jomlah kita tanya a few questions about kewangan kepada Mimi. Dan minta Mimi sharekan pengalaman beliau. Boleh, tak ada masalah. So, first question. Pada pendapat Mimi, apakah strategi terbaik untuk menguruskan kewangan peribadi, terutamanya kepada seorang pelajar? Macam contoh kita kan pelajar, macam mana kita ni nak uruskan kewangan peribadi kita to have our own pocket money, so that nanti kita nak self reward lepas habis assignment tu, macam mana tu? Okay. So, saya sebenarnya ada 2 cara. Okay, yang 2 cara yang saya pakai ni, saya dah pernah pakai lah. Saya still tengah pakai. Jadi, saya boleh recommendkan lah 2 ni. Nombor 1, kalau korang pernah dengar, benda ni, this term is called cash stuffing. Okay, cash stuffing. Okay, cash stuffing is, ini adalah sesuai untuk orang yang macam dia tak boleh sangat digital. Dia macam tak boleh tengok duit tu dekat dalam bank. Nanti dia akan macam dia tak dapat nak control diri untuk spend. Sebab benda tu tak ada dalam tangan kita kan. Okay, so kita buat satu sampul ataupun satu buku yang ada banyak sampul. Dalam each sampul, korang letaklah 1 bulan tu korang punya perbelanjaan tu macam mana ikut kategori. Contoh, makanan, barang-barang keperluan harian, buku, alat tulis. Lepas tu mungkin kalau korang bawa kereta, duit minyak. Lepas tu ataupun korang boleh tambah lagi kategori macam hadiah ke. Kalau korang macam suka bagi hadiah untuk orang waktu birthday kan, boleh letak lah yang ini. Lepas tu caranya adalah korang keluarkan, sebab kita IPG kan. Saya bercakap pasal kita yang ada allowance okay, dalam konteks IPG. Disebabkan kita ada beasiswa bulanan, jadi awak keluarkan semua terus. Awak masuk je, awak pergi keluarkan terus. Okay, lepas tu awak terus asingkan. Okay, lepas dah asingkan tu, kita bukan sekadar terus pakai habis untuk setiap kategori tu. Okay, contohnya macam kalau saya letak makanan 200 lah mungkin sebulan. Lepas tu saya letak alat tulis ataupun buku dalam RM50 macam tu. Maksudnya bukan kita habiskan terus 200 tu, bukan. Maksudnya kita set 200 tu, kalau untuk sebulan kita set macam ada satu target sikit je kita tinggalkan untuk masuk ke bulan yang hadapan. Faham tak? Macam tu. Contohlah saya bagi 200, lepas tu saya aim saya nak ada RM50 lebih. Jadi saya letak kat depan macam tu. Saya akan bring that cash forward lah kiranya. Maksudnya kita masukkan ke bulan hadapan untuk sebagai pocket money tambahan. Macam gitu. Lepas tu benda tu awak boleh jadikan sebagai saving lah. Macam mana kita saving. Okay, itu baru cash stuffing. Yang ni untuk orang yang tak suka digital lah, ataupun yang jenis yang lagi suka physical punya duit kan.
second method is, kalau korang tahu, kita kan banyak apps kan. Banyak apps kewangan yang diorang akan tolong kira bajet apa semua bla 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 tu. Ada satu app ni, nama dia Cash Budget, saya tak silap. Korang boleh cari, sebenarnya app yang macam ni banyak je dekat App Store. Korang just cari and korang try untuk dapat mana tahu yang, untuk dapatkan mana yang lebih sesuai dengan awak. Macam gitulah. Okay, selalunya orang pakai yang Cash Budget ni, dia macam yang ada macam ada roda. Lepas tu dalam roda tu dia akan bagikan macam catapai. Contohlah, kita start bulan ni bajet kan. Okay, contoh kita bajetkan sebulan ni macam cash stuffing juga, cumanya ini online. RM50, RM50. Lepas tu dalam bajet yang awak bagi tu, dia akan setkanlah limit, and then dia akan notify kalau awak dah terlebih bajet. Sebab saya rasa kebanyakan pelajar, dia orang letak bajet tu dah letak, tapi dia orang tak perasan sebenarnya dia orang dah over budget. Lepas tu bila dah over budget, dia orang fikir macam okay lah, tak apalah, self reward. Tapi sebenarnya okay, kadang-kadang boleh, tapi kalau setiap bulan, itu pun masalah. Itu pun masalah. Sudah boros lah kan. Sudah terlalu boros. Lagi-lagi kalau contohnya macam awak nak saving untuk mungkin ada class trip ke, ataupun mungkin ada program yang nak pergi ke kan. Gunalah juga kan apa yang Mimi cakap tu. Sebab as a student kan, mesti in the future, mestilah masa kita belajar 5 tahun ataupun 4 tahun ni, takkanlah kita tak nak saving langsung kan. So that kita saving start daripada awal, so that nanti bila kita dah kerja, senang, kita tahu macam mana nak uruskan duit tu. Okay, baiklah Mimi. Soalan yang kedua. Okay, selain bergantung kepada allowance, sebab kan kita kan IPG students, kita ada allowance kan. Pada pendapat Mimi, apakah cara lain yang boleh kita buat untuk kumpulkan duit tu? So apa lagi kaedah or any other channel untuk kita dapatkan duit tu? Nak tambah duit lagi ni. Nak tambah duit. Okay. Pernah dengar online tuition? Okay. Online tuition, kiranya nanti awak bekerja dengan mungkin bawah company ataupun mungkin secara private, awak one to one dengan parent. Awak boleh buat kelas tuition online lah untuk anak-anak dia. Contohlah macam saya, ini yang saya buat lah. Saya bekerja dengan satu company, nama dia Exama Hub, sebagai tutor bahasa Inggeris lah. Sebab saya TESA kan. Okay, saya jadi tutor tu. Okay, lepas tu sebulan dapat dalam 160. Tambahan daripada duit yang saya mengajar tu lah, 160 seminggu sekali kelas. Itu adalah salah satu cara untuk kita tambah duit, plus awak dapat experience sebenarnya. Sebab kita kan cikgu kan, kita nak jadi cikgu kan. Jadi bila kita mengajar, contohnya lagi-lagi kalau macam yang kerja yang saya ambil tu, dia online, dekat live dengan dekat Zoom. Jadi ramai orang tengok awak. Live tu dekat TikTok ke, dekat IG ke? Live tu selalunya kat TikTok. Sebab dekat IG agak susah. Agak susah nak set up lah. Yang saya punya tu dekat TikTok. So jadi ramai orang akan nampak awak, dan awak kiranya macam dah dapat rasa macam mana di sekolah nanti. Of being a cikgu yes. tu dah dapat. Sebab ramai orang akan bertanya awak, okay teacher nak macam mana ni? Dia akan bahasakan awak teacher. So akan rasa macam okay, aku betul-betul tengah jadi cikgu sekarang ni. Aku tengah mengajar, aku kena fokus. So range umur dia tu primary schools or secondary schools? Depends. Kalau contoh rasa awak boleh macam, awak rasa macam okay sekolah menengah boleh handle, okay ambil sila. Tapi saya ambil sekolah rendah lah sebab specialty saya sekolah rendah. Soalan kita yang seterusnya. Okay. Kan kita kan PRS kan. So dalam konteks PRS, pada pendapat Mimi, macam mana kita nak upgrade lagi sumber kewangan kita? So, and then Mimi boleh tak bagi contoh aktiviti yang boleh kita laksanakan selain daripada jualan mingguan PRS untuk kita dapatkan lagi more money? Faham. Saya fikirlah kan, sebenarnya kita punya PRS ni, kita ada satu specialty yang kita boleh pakai sebenarnya tau. Kita macam kita kan selalu dipanggil untuk buat program kan. Jadi saya rasa kalau macam kita gunakan specialty ni untuk buat macam bengkel. Tapi bengkel berbayar lah, tapi taklah kita ambil mahal. Contohnya macam seorang tu RM10. Sebab sebagai PRS kita belajar untuk jadi facilitator kan. Dan kita belajar untuk handle budak, kita handle program. Jadi
kalau kita buat bengkel untuk, kita buka lah untuk student. Okay, kita buka untuk student. And then saya rasa macam benda tu boleh membawa lagi lah income. Saya rasa ramai yang nak jadi facilitator. Dan ramai yang nak tahu macam mana nak jadi facilitator. Cumanya diorang tak pernah, diorang kena join organisation. Tapi masalahnya satu kelemahan organisasi adalah kuota. Kuota pelajar tak cukup. Kita tak ambil banyak orang sebagai ahli. Jadi saya rasa kalau kita pakai ahli yang sedia ada, kita spreadkan, kiranya kita buat bengkel tu untuk spreadkan knowledge, kita ambil bayaran pun sudah cukup untuk jadi satu lagi tambahan lah. And then satu lagi investment. Investment ni saya rujuk kepada perkara-perkara yang pasif lah. Contohnya macam kalau kita set pantry PRS. Tahu tak pantry PRS tu macam mana? Dalam otak saya lah. Macam ni. Kita tahu kan 7-Eleven, convenience store semua tu kan. Lepas tu dalam otak saya fikir kalau macam kat sini, sebabkan kita tak boleh keluar malam, tapi kita selalu lapar malam. Okay, macam I get an idea lah. Dapat idea tak? Dapat gambaran. Dapat gambaran tak? Lepas tu saya rasa kalau saya malam-malam saya macam ya Allah nak makan Maggi ke apa-apa pun nak makan lah, lapar gila. Lepas tu saya fikir kalau lah ada apa-apa organisasi yang buat pantry ke untuk saya masak ke, dah beli ais ke, macam tu lah. Jadi ni bukanlah, ini hanyalah cadangan, tapi tak diusulkan lagi lah apa-apa pun. Pantry PRS ni boleh buka lah mungkin dekat asrama. Jadi kita sebenarnya kita kembangkan jugalah kita punya pengaruh daripada luar saja, kita masuk juga dalam bekerjasama juga. Kita bekerjasama dengan pihak kediaman lah. Kita buka macam satu ruang bilik tu hanyalah untuk sekadar pantry. Ada ais, ada air panas, ada microwave, ada induction cooker. Cukup lah untuk diorang masak malam-malam lah. Macam tu. And then kalau macam contoh ada orang nak buat majlis ke, dia nak pinjam, kita bagilah, kita sewakan. So itu dalam, okay, bila saya cakap pasal investment, apa kena-mengena dengan yang plan saya cakap tadi is barang-barang tu mahal. Betul tak? Barang-barang tu mahal. Tapi kalau kita letakkan sebagai investment long term, and then kita kumpul duit, macam contoh kita pakai microwave, mungkin kita charge dalam 50 sen. Mungkin lah. Okay. And then kita kumpulkan duit tu, kita jangan pakai dulu, kumpul. Lepas dah habis bayar modal, okay, kita dah boleh dapat untung lah kiranya. Betul. That is long term investment for yang saya cakap tadi lah. Yang gitu. Pandai lah orang pasal duit berbicara ni, memang pandai lah. Sebenarnya tu je yang kita tanya pada Mimi. So korang semua dapat tak apa yang Mimi cakap? So kalau korang dapat, jangan lupa untuk like and subscribe. Like this video and jangan lupa untuk subscribe channel PRS. Okay? So itu saja untuk episod 2 podcast Share with Vinci. Yay! Okay, Bye! bye! Jumpa lagi. Tonight, everyone silent. Listen to my money talk. Spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. When it's a green, that mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the star says sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills. Watch it falling for me, I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me, I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking, when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Drop some money, dropping all my money.